Okey, Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak review satu biji kereta Azia 1.0 style tahun 2021 guys. Nampak tak guys? Dia datangi dengan fog lamp dan dia ada body kit yang special guys. Azia style saja yang ada macam ni. Korang boleh tengok tepi dia guys. Daripada tepi sampai ke belakang semua ada guys. Lagi satu, kalau korang yang suka naik basikal atau letak barang, boleh letak barang-barang banyak, korang boleh letak dekat atas ni guys. Nampak dia ada pemegang dia. Okey, jom mari kita tengok dalaman dia guys. Walaupun kereta Azia murah, tapi dia ada push start button guys. Sangat cantik. Nampak mileage pun sangat rendah, baru 37 dah. 37. Lagipun korang boleh tengok interior dalaman dia sangat cantik, sangat kemas Jom mari kita tengok bahagian bonet belakang guys. Walaupun kereta ni kereta kecil comel, nampak dia ada pemegang dia. Tapi tetap sesuai untuk korang-korang yang mana yang barang tak banyak, korang boleh letak barang ke atas, nampak ni. Spare tayar pun semua ada. Warna kuning, cantik, dia tarik. Lepas tu kalau kita boleh tengok belakang pula guys. Nampak ni. Dia dapat seat dia sangat cantik korang boleh tengok seat dia dulu. Sangat cantik, lain pada yang lain. Azia style saja yang ada macam ni. Bagi saya duduk pula, walaupun saya ni badan besar, nampak masih ada ruang yang sangat sesuai lah. So 4 orang boleh duduk dalam ni. Walaupun Azia ni kecil orang kata, tapi sesuai untuk orang yang badan besar macam saya juga. Tapi bajet bulanan yang rendah lah. Okay, so macam mana kalau korang nak apply kereta ni? Korang boleh terus walk in dekat My Blast Motor HQ, ataupun korang boleh terus contact kami dekat mana-mana media sosial saja. Okay, ingat tagline kita, loan susah, My Blast Motor akan tolong korang sampai dapat kunci. Okay, apa lagi tunggu? Let's go guys!